Tutorial kita pada kali ini saya nak membincangkan bagaimana saya nak buat muka surat kedua di dalam website kita, dan kita nak linkkan ataupun hubung kaitkan. Dia ada dua jenis hubung kait, satu ke dalam link kita, okey, dan kedua ke dalam link orang lain. Okey. Contoh dia macam ni, selamat datang ke kursus membina website. Okey. Saya nak savekan website ini. Mungkin saya nak buat, saya bubuh color putih, saya besarkan, letak tengah. Okey, kursus website. Ni kalau saya pergi ke dalam internet, dia akan keluar macam ni saja. Saya nak savekan file ini. Saya nak savekan, let's say saya save dan saya letakkan nama dia kursus membina website. Saya klik OK. Ingat ya, file name kena pendek. Jangan ada sengkang, jangan ada jarak, jangan ada apa-apa. Sependek yang mungkin. Okey, macam contoh ni, saya kursus website, saya letak mungkin K kursus W. Sudah cukup. Dan sebelum saya klik save, saya kena jenguk sekali, saya kena tengok sekali di mana saya savekan file ni. Lihat, saya save di dalam desktop. Saya save. Apabila selesai saya savekan file ni, saya kena upload ke dalam tapak domain. Okey, saya baru buka semula FileZilla, saya klik Site Manager, File, Site Manager. Saya cari mana saya punya domain ataupun nama saya klik OK. Sampai keluar directory listing successful, saya klik tanda campur. Saya klik nama domain saya sampai naik atas. Dan saya ingat saya savekan di dalam desktop. Ingat kalau file yang saya buat di dalam MView tadi itu adalah file baru yang saya simpan di dalam desktop, mungkin dekat local site ni dah betul desktop, sepatutnya nama file tersebut ada di bawah ni. Kalau tak jumpa, klik sekali dekat desktop, saya enter. Itu sama dengan saya refresh. Jadi sekarang dah keluar KW, saya klik sekali, klik sebelah kanan dan upload. Okey, sekarang file tersebut sudah berada di dalam internet. Kalau saya nak tengok, caranya adalah saya type http:// apa domain anda? Domain saya hostnet.ws, dan saya slashkan dengan nama file. Nama file tadi kursus kw.html dan saya enter. Wah, cantik website saya kali ni. Okey, kursus website, selamat datang ke kursus website, membina website. Okey. Okey. Bagaimana saya nak linkkan? Saya nak linkkan website saya ni ke website yang lain. Tunggu kejap, saya bukakan. Saya pun dah terlupa website ni. Okey. Saya buat video ni selepas beberapa hari daripada video sebelum ni. Jadi saya terlupa website apa yang saya buat. Okey, sekarang saya dah ingat. Website namanya Latihan. Kawan-kawan kena sensitif. Bila buka saja website, kalau nampak dekat variable with ni dia kelabu, kita tak boleh, function-function lain ni tak berfungsi kalau kita tekan. Jadi untuk menyelesaikan masalah dia, bila nampak variable with ni color dia grey ataupun kelabu, klik di tab di sini. Kalau kita tengah buka tab yang ini, klik tab dekat sini. Kalau kita tengah buka page yang ini, klik dekat tab di sini. Lihat. Sekarang dia dah cerah. Alright, saya nak linkkan ke file yang lagi satu. Lihat ya, mungkin saya nak tulis di bawah ini ataupun di atas sekali lah katakan. Saya nak tulis di atas ni, saya nak tulis dekat sebelah kiri contoh dia. Saya pindahkan sebelah kiri. Okey, saya tulis di sini. Saya letak tiang, mana tiang seri ni? Okey, saya jumpa. Okey, kursus membina website. Okey, sebelah yang lain, yang ini saya mengajar macam mana kita nak letak link ke website yang sebelum ni. Untuk saya letakkan link ke website yang sebelum ni pada website muka surat yang ni, saya highlightkan sahaja dan saya klik gambar link ni, saya type di dalam kotak ni. Saya kena type URL dia, sama ada URL website anda ataupun website orang lain. Kalau website kita sendiri, kita tulis http://
www. Apa domain anda? Anda masukkan domain anda. Saya masukkan domain saya. whosnext.ws / kursus website tadi kw.html. Okay, kw.html. Link to be open ada dua jenis. Yang saya selalu pakai, yang lain saya tak tengok. Sama ada ingin dibuka di dalam tab yang baru atau window yang baru, klik di sini. Kalau pada tab yang sama atau window yang sama, klik di sini. Jadi bergantung kepada keadaan. Untuk contoh ni mungkin dia sesuai in the new window. Saya klik di sini dan selepas itu saya klik OK. Ini contoh untuk membuat link pada website saya sendiri. Katalah saya nak buat link untuk URL di luar, contohnya di sini. Saya nak suruh orang pergi ke baca surat khabar lah, katakan berita di Malaysia. Ni contoh saja ya. Saya bubuh tiang ni dan saya nak orang pergi ke utusan Malaysia, katakan. Saya highlight perkataan ni, saya klik link. Saya kena ingatlah URL surat khabar utusan. Jadi saya ingat sekarang http://www.utusan.com.my dan saya pergi link to be open in a new window dan saya klik OK. Dah selesai. Dekat website saya ada arahan atau menu-menu yang nak bawa ke tempat-tempat lain. Ini bawa ke dalam URL saya sendiri, ini bawa ke dalam URL orang lain. Okey, saya savekan file ni. Yang ini saya tak buat perubahan, saya buat perubahan di sini dan saya kena upload. Bila saya nak upload, anda jangan lupa pergi gunakan FileZilla dan sebelum upload, mata jeling sekali dekat remote site ni, tengok nama domain anda dah berada dalam kotak ni belum. Kalau tak, buat balik semula file site manager, klik dekat tanda campur, klik dekat domain, pastikan dia naik di atas. Alright, dan saya ubah file latihan. Tengok di atas ni, ni latihan. Saya tak ubah file KW, jadi saya tak perlu upload lagi sekali. Saya ubah file latihan. Jadi apa yang perlu saya lakukan, saya kena upload file ni semula ke tapak domain. Lihat ni, saya dah jumpa latihan. Saya klik sebelah kanan dan upload. Dia tanya nak override atau tidak. Saya klik OK. OK, dia tulis transfer complete. Alright. OK, setelah anda upload, cek website anda tersebut di dalam internet. OK, http://whosnext.ws/latihan.html. Let's see what we can see about that. Canggih website saya ni. Lihat, ada kursus membina website berita di Malaysia. Ada dua link ni. Kalau tak salah, music sebelum ni saya dah off kan, sebab itu tak keluar music. Dan marquee belum bergerak lagi. Biarlah dia nak bergerak dulu. Saya nak cuba test link ini berfungsi atau tidak. Mari saya klik kursus membina website. Ke mana dia akan pergi? Yes, dia pergi ke website yang baru saya bina tadi. Saya nak cuba lagi satu, berita di Malaysia ni. Kita lihat ke mana dia pergi. That's right, saya telah nampak kepala banner utusan online. Maksudnya link yang saya buat itu adalah betul. Jadi ini bermakna anda boleh linkkan seberapa banyak pun website yang anda suka. Anda boleh bawa ke mana sekalipun, sama ada ke dalam domain anda sendiri, ke dalam URL anda sendiri, dan ke dalam berita harian. Atau mungkin anda ingin masukkan web GDI anda. Apa itu GDI? Contoh dia, anda ingin buat promosi pasal GDI, boleh anda lakukan. Klik di sini, anda letakkan link. Anda ingin bawa mereka ke web replicate anda, http://www.freedom.ws/norasia81. Link to be open in the new window. Saya klik OK. Dan sekarang website ini telah pun mempunyai link ke GDI saya. OK, dan jangan lupa savekan dan upload semula menggunakan FileZilla. OK, kita berjumpa lagi selepas ini.